So you pick up I ya, kita makan sukiya. Boleh. Tak nak juga. Nak naik Honda baru. Jaga-jaga lah guys. Kenapa you gelak macam angsa? Sebab I kan different. Different ni not different. I 300k kat TikTok, you tak nak buat surprise kat bonnet? Dah 353 dah jauh dah. Apa yang 300,000? Okay, 400 okay? 400 aku sambut. Malkona tu siapa? Malkona tu maksud dia Mal suka main kona. Oh. Okey dah, nampak otak. Yay, thank you. Ya, nampak you. Sebab tu lah you nak tahu view I boleh 1M sebab otak I bijak. Baguslah you ni, kalau you tak ada mesti I tak tahu nak buat apa. Ya, tadi I kasi ada tengok you seseorang. Jadi I termana sebab rindu tu membuat-buat. You nama I apa? Nama you Aina, right? Okay. Tapi rasa macam tak nak panggil. Tak nak lah nama tu. Lepas tu? I nak pakai Aina juga. Tapi? I nak pakai I nak you boleh? Manis lah you ni. Esok you pick up I ya, kita makan sukiya. Boleh. I tak nak juga. I nak naik Honda baru. Maksudnya I tak faham. I nak naik Honda yang latest. Oh, you punya skandal naik Honda ke? Tak. Lepas tu? Nak naik Honda Velera. Nanti I fikir, okay? Honda yang buat surprise. Oh, yang surprise delivery tu? Ya. Oh, yang tu I sewa. Boleh. You ada orang DM tanya I dia kata, Salam, I nak buat surprise delivery ke? I terus dapat job. Boleh, buat je terus. Sekali offer budak AI jadi budak delivery. Sekali nanti yang hantar bunga dekat bawah office tu akulah. Ya, cas 1,000. Sekali pergi 1,000. Amboi. Tak nak ambil. Tak nak sudah. Kan? Kenapa you marah-marah ni? Tak, I marah diorang lah. Kalau diorang nak murah, sudah buat sendiri. Betul. You. Itu tak? Apa? You, I 300k kat TikTok, you tak nak buat surprise kat bonnet? Dah 353 dah jauh dah. Apa yang 300,000? Okay, 400 okay? 400 aku sambut. Tak, tadi kan aku pergi Pandora. Pandora panggil. Oh ya? Aku dah dapat ni Pandora. Maksud? Asal Pandora bagi aku gelang. Kau tahu kedai Pandora tu beratur kan. Dia kayu ai. Nak main gambar kau? Bukan, Pandora tu. Oh, yelah sebab beratur. Lepas tu aku pergi. Lepas tu semua yang ada yang tengah beratur tu kan. Nak beli gelang tu? Nak beli gelang tu. Cakap sebab teracun. Gila lah kau, memang hebat lah. Teracun pasal kita. Tadi pun aku pergi Pandora. Lepas tu dia cakap pasal gelang Malkosha. Aku macam wow. Yeah. Aku clean sikit lah. Aku cakap saya kat dalam video tu. Gila penangan mal ni. Aku dapat tu untuk Pandora. Dia nak collect. Menarik. Congrats you. You too. I'm happy for you. I'm very very happy for you too. Because you helped me. Kan? Yes. Malkona tu siapa? Malkona tu maksud dia Mal suka main kona. Oh, yes. Macam hari tu I follow belakang kereta you. You kona, I kona. Yeah.
Lepas tu minyak air nak habis. Lepas tu apa jadi you? I risau sangat balik tu. Nasib baik sempat sampai you. Sempat. Ya, sempat. Walaupun dah hujung-hujung takut You lah. tahu tak, I pusing roundabout tu 2 kali sebab I fikir nak ikut you ke nak balik. Kalau you ikut I, jauh lah. I macam, ini kalau minyak dia habis, macam mana ni? Macam tu. Kiranya, tapi I nak tanya you. Bagus lah you ni. Kenapa? Macam prihatin. Kan I call you. Lepas tu masa call tu I tengah pusing roundabout 2 kali sebab tengah fikir nak tolong ke tak nak. Ya ke? Sebab tu waktu you call IS tu. Bukan you tanya. Kiranya kalau you tak tolong pun tak apa sebab tapi you tanya. Sekarang you tanya masa tu. Asyiknya. You kenapa dekat komen orang macam nak muntah ni? Dia orang tak pernah tengok ke biawak couple dengan manusia. Kenapa korang nak marah-marah UI ni? Tadi pergi Setia Alam ke pergi Serdang? Tadi review kat Ojen Setia Alam. Oh, Setia Alam bukan Serdang. Sedang betul dia kat Setia Alam. Kalau pergi Sedang, Ojen tak ada. Oh, sebab tadi pergi Tak, Setia Alam. Tapi Ojen kata mal dekat Serdang. Ya. Tapi sebab tadi ada kerja dekat Setia Alam. Oh. Maksud dia kat area situ lah. Nak hantar balik, habis kerja tu pun dah dalam pukul 6.30, 7. Takut tak sempat kan. Dia nak balik Sedang pun dah berapa jam. Kita singgah situ terus je. Malam hujan ada. So yang pergi Serdang siapa? Ada ke yang pergi Serdang? Tapi promote dia pergi situ, promote sana. Sama lah tadi. Besok Alah baru perasan dah. Mal pakai braces. Ya, dah buat dah. Tinggal gigi je siap. Sama. Sakit tak Mal? Sakit kat ni sebab ni dah tengah pagi ni. Oh patutlah tiba-tiba kau jadi soft spoken. Ya. Korang nak borak ke nak tidur? Kenapa korang marah-marah ni? Kira okey lah ni kita orang borak depan korang. Kalau kat belakang korang, korang tak tahu nanti korang macam overthinking. Mal buka mata, biarlah Mal nak tidur. Tak boleh, saya tengah menahan kesakitan. Kau pasang bila petang tadi? Semalam. Oh semalam. Sakit itu kalau nak gigit benda keras kan bapak? Semalam apa gila. Malam. Okey malam lah. Dia ni dah pagi kan semalam lah tu. Faham? Happy one day. Happy one apa? One day. One day tu apa? Happy sehari. Selamat sehari. Kan orang celebrate happy one year ke apa ni happy one day. Aku I buat gigi sekali. Faham? Good luck. Tunggu siap belah sini. Nanti dah siap sini tambah lagi. Cabut gigi tak bawah? Cabut. Berapa? Tu buat gigi baru. Nak buat gigi baru. Cabut berapa? 1. Saya cabut 4 hari tu. 1 atas, 1 bawah. Hari tu saya cabut 1, 2, 3, 4. Badan muka. Sakit. Kenapa sakit? Oh, kesiannya. Tapi dah 2 tahun dah tak payah kesian. Itu kenapa warna hitam tu apa benda? Apa? Macam senyum. Dia macam tu. Oh tu bracket getah. Ini getah lain ni power chain. Power chain dia bersambung. Power chain sakit tak? Power chain sakit. Apa dia lagi power ketat. chain tu? Power chain dia nak rapatkan. Dia lagi ketat. Oh tak nak lah. Lagi ketat pula dah. Nanti dia tukar tu. Tapi baru lagi. Nanti dah beberapa kali servis dia tukar. Mana ada si mamai? Tengah orang sakit. Jangan mencarut. Tak baik mencarut. You tengok dia orang mencarut. Jangan mencarut. Mak Rempit duduk malam minggu kat rumah ke kak? Aku dah tak jadi dak Rempit. Sekarang aku dah jadi budak OOT. Yes. Kalau bersama Aina akan jadi
Ustaz. Aku akan pakai purdah lepas tu. Jaga-jaga lah guys. Kenapa je gelap macam angsa? Sebab I kan different. Different, not different. I macam special. Yeah, I know. Okay, you right. Wow. Special? Yes. That true. Wow, siapa bagi tu? Mana boleh bagi? Shigam. Ya, dia bagi shigam. Nak pakai shigam tak? Nak pakai singam tak? Yelah, kalau tidak, I nak pas. Di sana. It's okay. It's okay. Geng, boleh tak repostkan video saya yang saya baru post kat TikTok? Video apa you? Video review. Kunafa ke? Kenapa? Tolong kejap boleh tak, geng? Jom guys, repost guys. Aku tak repost lagi, nanti aku repost. Hari tu kau dengan Melu hari tu model apa? Baju lah. Oh, baju lah. Baju kurung ke? Macam baju daily perempuan. Baju kemeja, blouse gitu. Nak bayar apa? Bukan. Sos tu apa?